Bukan, cikgu, mustahil ini sekadar hentian rehat biasa. Satu situasi yang belum pernah terjadi dalam sejarah pendidikan telah berlaku. Pelajar-pelajar elit terbaik dari Jerman enggan kembali ke bas mereka dan mula menangis di sebuah hentian rehat dan rawat R di Lebuh Raya, Malaysia. Sepanjang 28 tahun kerjaya saya sebagai guru, saya sentiasa percaya bahawa Eropah adalah peneraju infrastruktur dunia. Kepercayaan itu kini hancur berkecai di hadapan tandas percuma dan hidangan panas yang ditawarkan oleh Malaysia. Mengapakah mereka merayu untuk tinggal di R Malaysia dan bukannya di autoban negara asal mereka, Jerman? Kami akan melaporkan secara terperinci 72 jam yang mengejutkan itu, yang bermula dari saat kami mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA, yang telah mengubah nilai-nilai teras pelajar Jerman ini. Saya mahu tinggal di Malaysia. 23 pelajar sekolah menengah elit terkemuka Jerman telah menangis di Lebuh Raya selepas melihat KLIA dan R Malaysia semasa lawatan sambil belajar mereka. Cikgu Sophie Miller, dengan 28 tahun pengalaman mengajar, bingung melihat situasi ini. Mengapa R Malaysia menjadi kejutan bagi guru berpengalaman 28 tahun? Cikgu, saya mahu tinggal di sini. 13 orang pelajar dari Gymnasium Heidelberg, sekolah elit ternama Jerman, enggan meninggalkan R Lebuh Raya, Malaysia. Cikgu Sophie Miller, yang telah mengiringi 12 lawatan sambil belajar Eropah, tidak pernah menghadapi situasi sedemikian. Di Jerman, anda perlu membayar 70 sen euro hanya untuk menggunakan tandas. Di Perancis, satu sandwich di hentian rehat berharga 8 euro, tetapi Malaysia berbeza, tandas percuma. Makanan mewah berharga kurang dari 20 ringgit. Wi-Fi berkelajuan tinggi percuma, malah terdapat taman budaya kecil. Ini bukan hentian rehat, ini taman tema, kata Cikgu Sophie, suaranya semakin perlahan. Kapasiti lapangan terbang antarabangsa KLIA. Data membuktikan keunggulan Malaysia mengatasi lapangan terbang Frankfurt di Jerman. Kejutan ini bermula di lapangan terbang dan mencapai kemuncaknya di R Lebuh Raya. Kini, kami akan mendedahkan catatan 72 jam yang mengejutkan yang disaksikan oleh pelajar elit Jerman di Malaysia. Selamat pagi, saya Sophie Miller, seorang guru sejarah di Gymnasium Heidelberg, Jerman, selama 28 tahun. Sekolah kami adalah antara yang terbaik di Jerman, dengan 95% graduan melanjutkan pelajaran ke universiti berprestij setiap tahun. Selama 15 tahun terakhir, saya berkhidmat sebagai ketua program lawatan sambil belajar antarabangsa sekolah, mengiringi pelajar ke pelbagai negara Eropah. Pada musim luruh 2024, lembaga sekolah mencadangkan lawatan sambil belajar ke Asia buat kali pertama. Destinasinya adalah Malaysia. Sejujurnya, saya tidak begitu berminat. Saya tahu Malaysia terkenal dengan pantai dan makanan, tetapi saya ragu sama ada infrastruktur atau sistem pendidikannya dapat dibandingkan dengan Jerman. Namun, atas permintaan bersemangat dari pelajar dan persetujuan ibu bapa, program itu disahkan. Saya terbang bersama 23 pelajar berumur 17 tahun. Kami tiba di KLIA pada jam 4.30 petang. Selepas turun dari pesawat, saya berkata kepada pelajar, baiklah, semua, kita perlukan sekurang-kurangnya 1 jam setengah untuk imigresen dan pengambilan bagasi. Ingat lapangan terbang Frankfurt. Bersabar. Namun, jangkaan saya meleset sama sekali. Pintu imigresen automatik hanya mengambil masa 15 saat untuk mengimbas pasport dan pengecaman wajah. Hanya 12 minit diperlukan untuk kesemua 23 pelajar menyelesaikan imigresen. Pengambilan bagasi lebih mengejutkan. Papan tanda digital di atas tali sawat menunjukkan status ketibaan bagasi secara real-time dan kami menemui semua beg kami dalam masa 8 minit. Cikgu, adakah ini benar-benar lapangan terbang antarabangsa? Tanya Max, salah seorang pelajar. Di Frankfurt, kali terakhir kami mengambil 40 minit hanya untuk bagasi. Saya terkejut, tetapi enggan mengakuinya. Mungkin kerana ia lapangan terbang transit, lapangan terbang Asia biasanya cepat jika kurang penumpang. Tetapi apabila kami melangkah masuk ke ruang dalaman lapangan terbang, alasan saya hilang kredibiliti. Zon bebas cukai dipenuhi orang ramai. Walaupun begitu, segalanya berjalan teratur. Sudut pengalaman budaya Malaysia membolehkan anda mencuba pakaian tradisional seperti baju Melayu atau kebaya, dan ruang rehat yang disediakan di sana-sini menawarkan pengecas percuma dan Wi-Fi. Malah terdapat hotel kapsul dan bilik mandi yang beroperasi 24 jam.
Cikgu, tengok tandas ni. Jerit Hana, pelajar perempuan. Papan tanda digital di pintu masuk tandas menunjukkan status kekosongan bilik secara real time. Tandas barat, 15 bilik, 7 digunakan, 8 kosong. Tandas cangkung, 10 bilik, 3 digunakan, 7 kosong. Sistem ini tidak pernah dilihat di Jerman. Ini hanya pameran teknologi semata-mata, jauh dari praktikal. Saya masih cuba mempertahankan diri, tetapi mata pelajar sudah bersinar. Mereka meneroka setiap sudut lapangan terbang, mengambil gambar dan mengeluarkan ungkapan terkejut dalam bahasa Jerman. Saya hanya ingin cepat ke hotel dan mengakhiri suasana janggal ini. Perjalanan dari KLIA ke hotel di Kuala Lumpur mengambil masa 1 jam menaiki bas. Pemandu pelancong tempatan mencadangkan kami makan malam di hentian rehat RR di tengah perjalanan. Ia mungkin tidaklah sebaik hentian rehat di Autobahn Jerman, tetapi pelajar boleh mengisi perut mereka dengan cepat, fikir saya dan bersetuju. Namun, saya akan mengalami kejutan terbesar dalam hidup saya. Kira-kira 30 minit selepas bas memasuki lebuh raya, pemandu mengumumkan ketibaan di RR. Kita akan tiba di RR Dengkil sebentar lagi. Kita akan berehat selama 30 minit. Pelajar kelihatan letih. Selepas penerbangan 11 jam dan jet lag, apa yang mereka perlukan hanyalah tandas cepat dan sebotol air. Apabila bas berhenti di tempat letak kereta RR, saya tidak percaya mata saya. Skala tempat letak kereta itu sangat besar. Kawasan kereta persendirian, kawasan khas bas dan kawasan trak dibahagikan dengan jelas dan terdapat 12 unit tempat pengecasan kereta elektrik EV sahaja. Di hentian rehat Autobahn Jerman, paling banyak pun hanya ada 3 tempat pengecasan EV. Baiklah, semua, jumpa di hadapan bas 30 minit lagi. Yuran tandas? Saya terdiam apabila melihat pintu masuk. Tiada mesin tiket untuk membayar yuran tandas. Nampaknya percuma, cikgu. Pelajar bersorak dan berlari. Saya mengejar mereka dan masuk ke dalam bangunan R. Tanggapan pertama saya adalah, pusat beli belah. Bangunan 2 tingkat itu terdiri daripada medan selera dan kedai serbaneka di tingkat 1, serta restoran dan kafe di tingkat 2. Silingnya tinggi dan terang, dengan kerusi dan meja untuk berehat di merata tempat. Kebanyakan hentian rehat Jerman adalah bangunan 1 tingkat, pencahayaan malap, dan kerusi yang sangat terhad. Saya menuju ke tandas. Terdapat papan tanda digital yang sama seperti yang saya lihat di KLIA di pintu masuk. Tandas wanita, 32 bilik, 18 digunakan, 14 kosong. Maklumat ini dikemas kini secara real time. Bahagian dalam tandas lebih mengejutkan. Semua bilik persendirian bersih, mempunyai paip air, bidet spray dan di sinki terdapat alat pengering tangan serta pensanitasi. Tandas di hentian rehat Autobahn Jerman seringkali tiada kertas tandas walaupun selepas membayar 70 sen dan air di sinki hanya air sejuk. Hentian rehat di Perancis atau Itali yang pernah saya alami lebih teruk lagi. Tetapi tempat ini setaraf dengan tandas hotel mewah. Selepas keluar dari tandas, saya pergi ke medan selera. Pelajar sudah membuat pesanan makanan. Saya terkejut sekali lagi melihat menu. Nasi lemak RM12, laksa RM15, mi goreng RM10, sate ayam 6 cucuk RM9. Dalam mata wang euro ini adalah antara 2 hingga 4 euro. Jika saya ingin mendapatkan hidangan yang setara di hentian rehat Autobahn Jerman, saya memerlukan sekurang-kurangnya 12 hingga 15 euro. Cikgu, ini sungguh sedap. Pelajar mengangkat ibu jari sambil menikmati sate. Saya juga memesan semangkuk mi kari dan merasainya. Ramuannya banyak dan rasanya jauh lebih baik daripada yang saya jangkakan. Air kosong dan air teh disediakan secara percuma dan layan diri. Di hentian rehat Jerman, sebotol air kecil berharga 2.5 euro. Selepas makan, kami pergi ke kedai serbaneka. Terdapat kafe dan kedai roti, dan di satu sisi terdapat kedai serbaneka dan kedai cenderamata. Pelajar membeli makanan ringan dan minuman di kedai serbaneka dan sekali lagi terkejut dengan harga. Cikgu, nampaknya harga di sini tidak menipu seperti di lapangan terbang atau stesen kereta api. Harganya sama seperti pasar raya biasa, kata seorang pelajar. Di ruang rehat, terdapat 10 kerusi urut yang boleh digunakan dengan wang shilling. Di dinding dipasang TV skrin besar dan di satu sudut disediakan ruang pengecasan telefon bimbit. Semua palam dilengkapi dengan penyambung untuk pelbagai negara dan terdapat juga pad pengecasan tanpa wayar.
dan Wi-Fi percuma adalah berkelajuan tinggi. Cikgu, kita sudah melebihi masa berlepas. Pemandu pelancong tempatan menyentuh bahu saya. Saya melihat jam, bukan 30 minit, tetapi 45 minit telah berlalu. Saya mencari pelajar. Beberapa masih duduk di kerusi urut, beberapa membeli belah di kedai serbaneka, dan beberapa menggunakan Wi-Fi di ruang rehat untuk membuat panggilan video. Baiklah, kita benar-benar mesti pergi sekarang. Pihak hotel sedang menunggu, kata saya mendesak. Pelajar menuju ke bas dengan wajah penuh kekesalan. Semasa menaiki bas, seorang pelajar berkata, "Cikgu, adakah tempat ini benar-benar hentian rehat? Ini lebih baik daripada pusat beli belah di Jerman." Saya tiada jawapan. Di kepala saya, berlalulah semua hentian rehat yang pernah saya kunjungi di seluruh Eropah selama 15 tahun terakhir. Tiada satu pun yang boleh dibandingkan dengan apa yang baru saya lihat. Di dalam bas, pelajar tidak dapat menyembunyikan kegembiraan mereka. "Cikgu, boleh kita singgah di R lagi dalam jadual esok?" Saya hantar gambar sate kepada kawan-kawan di Jerman. Mereka tak percaya mengapa Jerman tidak mempunyai sistem penunjuk kekosongan tandas. Saya merenung keluar tingkap. Sepanjang 28 tahun kerjaya mengajar, saya selalu menekankan keunggulan Eropah kepada pelajar. Autobahn Jerman, kereta api laju Perancis, ketepatan Switzerland, laluan basikal Belanda. Saya percaya semua ini adalah bukti bahawa Eropah adalah peneraju infrastruktur dunia, tetapi RR Malaysia yang baru saya lihat telah menggoyahkan kepercayaan saya. Saya teringat hentian rehat Autobahn Jerman. Selama 15 tahun terakhir, saya telah membawa pelajar dan menggunakan pelbagai hentian rehat di Jerman, Perancis, Itali, Sepanyol dan Austria. Tandas kebanyakannya berbayar, dengan harga dari 50 sen hingga 1 euro. Ada sistem yang memberi baucar diskaun 50 sen setelah membayar dan melalui pintu putar, tetapi baucar itu hanya boleh digunakan di kedai serbaneka R dan selalunya tidak termasuk makanan. Harga makanan adalah masalah yang lebih besar. Satu sandwich berharga 7 hingga 9 euro dan makanan panas 12 hingga 18 euro. Sebotol kecil minuman berharga 3 euro. Setiap kali melancong dengan pelajar, saya sentiasa menggalakkan mereka menyediakan bekal makanan kerana harga di hentian rehat terlalu mahal. Fasiliti juga daif. Kebanyakan hentian rehat adalah bangunan satu tingkat, pencahayaan malap, hanya ada beberapa kerusi lama. Tempat letak kereta sempit, trak dan kereta bercampur aduk menyebabkan kemalangan sering berlaku. Wi-Fi berbayar atau tiada dan kemudahan pengecasan tidak mencukupi. Tempat pengecasan EV baru mula dibina tetapi terlalu sedikit menyebabkan masa menunggu yang lama. Tetapi R Malaysia berbeza. Tandas percuma dengan penunjuk kekosongan real time. Kebersihan setaraf hotel. Makanan berharga berpatutan, jumlah yang banyak dan menu yang pelbagai. Wi-Fi percuma. Pengekasan percuma. Kerusi urut, tempat letak kereta yang luas, tempat pengecasan EV yang banyak. Semua ini terkumpul di satu tempat dan itu hanya di hentian rehat di tengah lebuh raya. Saya mengeluarkan komputer riba dari beg saya. Saya perlu menyerahkan laporan kepada lembaga sekolah apabila kembali ke Jerman, jadi saya perlu merekodkan apa yang saya lihat dengan tepat. Tetapi sebaik sahaja saya membukanya, saya mula mencari di internet. Saya ingin tahu lebih lanjut mengenai RR Malaysia. Hasil carian sangat mengejutkan. Terdapat banyak R dan kawasan rehat di seluruh lebuh raya yang dikendalikan oleh syarikat konsesi lebuh raya Malaysia. Tandas semuanya percuma dan kebanyakan R mempunyai kedai serbaneka, restoran dan kafe. Beberapa R besar malah mempunyai menara tinjau, taman rekreasi, malah taman rama-rama. Yang lebih mengejutkan ialah polisi harga. Syarikat konsesi lebuh raya Malaysia berusaha untuk memastikan harga makanan di R setanding atau lebih rendah daripada restoran biasa di bandar. Ini adalah langkah untuk mencegah cekik darah. Jerman adalah sebaliknya. Makanan di hentian rehat 30% hingga 50% lebih mahal daripada di bandar. Ini adalah kenaikan harga yang memanfaatkan lokasi monopoli. Saya juga menemui maklumat mengenai KLIA bersama dengan lapangan terbang antarabangsa lain dinilai tinggi di peringkat global. Terutamanya dalam kebersihan dan respons kaki tangan, ia adalah antara yang terbaik di dunia. Angka tidak menipu.
Keunggulan infrastruktur Eropah yang saya yakini sepanjang hidup saya tidak terbukti melalui angka. Sebaliknya, Malaysia mengatasi Eropah dalam beberapa aspek. Saya menutup komputer riba dan melihat ke luar tingkap. Lebuh raya itu bersih, pencahayaan terang dan lorong jelas, dan notis R kelihatan secara berkala. Kami tiba di hotel pada jam 9 malam. Pelajar letih tetapi teruja. Selepas check-in dan masuk ke bilik masing-masing, saya berbual dengan pemandu pelancong tempatan di kafe lobi. Beliau adalah wanita Malaysia berusia pertengahan 30 sen yang pernah belajar di Jerman. "Cikgu, pelajar-pelajar nampak sangat suka RR itu," katanya sambil tersenyum, "agak berbeza daripada hentian rehat Jerman bukan?" Saya mengangguk. Sejujurnya, saya terkejut. Saya selalu fikir, autobahn Jerman adalah yang terbaik di dunia. Dia menghirup kopi dan berkata, "Saya juga tinggal di Jerman selama 5 tahun dan pada mulanya saya fikir sistem Jerman sempurna, tetapi apabila saya kembali ke Malaysia, pandangan saya berubah." "Apa bezanya?" tanya saya. Dia berfikir sejenak dan menjawab, "Jerman menekankan kecekapan, Malaysia menekankan kemudahan dan layanan mesra hospitality. Contohnya, autobahn Jerman cepat dan diselenggara dengan baik, tetapi hentian rehat hanya menyediakan kemudahan minimum. Sebaliknya, lebuh raya Malaysia mengutamakan keselamatan berbanding kelajuan." R juga dilihat sebagai sebahagian daripada perjalanan, bukan sekadar ruang rehat. Kata-katanya berlega di kepala saya. Kecekapan dan kemudahan, sistem pendidikan Jerman juga serupa, cekap tetapi kaku. Pelajar mesti mematuhi peraturan, ketepatan lebih penting daripada kreativiti. Tetapi ekspresi pelajar yang saya lihat di R hari ini berbeza. Mereka bebas meneroka dan merasakan kegembiraan menemui sesuatu sendiri. Keesokan paginya, lawatan ke kota Kuala Lumpur dijadualkan. Kami sepatutnya bertemu di lobi pada jam 8 pagi, tetapi pelajar mula berkumpul seawal 7.30 pagi. Biasanya separuh pelajar pun tidak akan datang tepat pada masanya, tetapi hari ini, semua orang tiba mengikut jadual. Wajah mereka penuh semangat ingin tahu. "Cikgu, adakah kita akan singgah di RR lagi hari ini?" tanya Max. Saya tersenyum dan menjawab, "Kita berada di Kuala Lumpur, jadi kita tidak akan singgah di RRR. Sebaliknya, kita akan makan tengah hari di restoran tradisional Malaysia." Pelajar kelihatan kecewa, tetapi segera menghujani saya dengan soalan lain. "Apa yang dipelajari oleh pelajar Malaysia di sekolah? Adakah semua lebuh raya Malaysia sebaik ini? Mengapa orang Malaysia begitu baik hati?" Lawatan di Kuala Lumpur berlangsung selama 3 jam. Pemandu pelancong menerangkan sejarah dan seni bina kawasan seperti Dataran Merdeka dan Masjid Jamek, dan pelajar mengambil nota dengan bersungguh-sungguh. Tetapi detik yang paling mengesankan bagi saya ialah semasa waktu rehat di tengah lawatan. Pelajar sekali lagi terkejut selepas menggunakan tandas awam. "Cikgu, tandas di sini juga bersih. Ada paip air dan kertas tandas pun mencukupi," jerit Hana. "Saya juga menggunakan tandas. Walaupun ini adalah tandas di kawasan pelancongan, tahap kebersihannya lebih baik daripada tandas muzium di Jerman, dan ia percuma. Tandas di kawasan pelancongan Jerman kebanyakannya mengenakan bayaran €1. Makan tengah hari di sebuah restoran Malaysia berhampiran KLCC, kami memesan set menu nasi campur dengan harga 18 seorang dalam euro. Ini kira-kira €3.5. Pelajar sekali lagi terkejut melihat hidangan yang dihidangkan. Bersama hidangan utama ayam, ikan atau daging, ada nasi, sup dan beberapa hidangan sampingan kecil. Untuk mendapatkan hidangan yang setara di Jerman, anda memerlukan sekurang-kurangnya €25. "Cikgu, mengapa makanan di Malaysia begitu murah?" tanya Lukas, seorang pelajar. Saya juga tertanya-tanya dan bertanya kepada pemandu pelancong. Dia menjelaskan, budaya makan di luar di Malaysia sangat maju dan persaingan di antara restoran sengit. Oleh itu, harga ditahan dan kualiti serta kuantiti ditingkatkan. Dan terima kasih kepada budaya nasi campur, set menu, anda boleh menikmati pelbagai rasa selain hidangan utama. Selepas makan dan keluar dari restoran, pelajar masih berbual. "Bila balik Jerman, saya nak cerita banyak-banyak pasal Malaysia kat kawan-kawan. Boleh tak saya muat naik video RR Malaysia di YouTube?" "Cikgu, boleh kita datang Malaysia lagi tahun depan?" Saya sedar melihat reaksi pelajar. Perjalanan ini bukan sekadar pengalaman budaya. Pelajar telah menemui bahawa dunia yang mereka kenali bukan segala-galanya.
Malam itu, di bilik hotel, saya menelefon suami saya di Jerman. Sayang, saya baru saja mengalami kejutan besar di Malaysia. Suami saya ketawa dan bertanya, kenapa? Makanannya tak sesuai. Saya menerangkan secara kronologi apa yang saya alami hari itu. KLIA, Kuala Lumpur, tandas, restoran. Suami saya mendengar dengan senyap dan berkata, jadi, apa yang kita yakini selama ini adalah ilusi. Saya menjawab, nampaknya begitu, dan pelajar lebih dulu menyedarinya. Pada hari ketiga, kami berpindah ke Pulau Pinang. Kami bergerak dengan bas dari Kuala Lumpur. Pemandu berkata kami akan menggunakan Lebuh Raya Utara Selatan Plus. Sebaik sahaja menaiki bas, pelajar bertanya, Cikgu, macam mana kali ni? Saya tersenyum dan menjawab, pemandu pelancong mencadangkan satu tempat. Katanya ia seperti oasis Lebuh Raya. Kira-kira 1 jam setengah selepas bas berlepas, pemandu mengumumkan ketibaan di pelajar sudah tidak sabar. Apabila masuk ke tempat letak kereta, suasana berbeza daripada pertama, skalanya lebih besar, bangunan lebih moden dan terdapat taman kecil di sekeliling. Apabila masuk ke dalam bangunan, tingkat 1 masih merupakan medan selera dan kedai serbaneka. Tetapi kali ini, terdapat ruang istimewa yang menarik perhatian saya, gerai hasil tempatan pasar tani kecil. Buah-buahan, sayur-sayuran dan produk-produk diproses yang dihasilkan di kawasan itu dijual pada harga lebih murah daripada pasar raya bandar. Pelajar terkejut dan mengambil gambar. Cikgu, kita tak pernah tengok benda macam ni kat hentian rehat autoban Jerman kan? Tanya seorang pelajar. Saya mengangguk. Kebanyakan hentian rehat Jerman hanya membenarkan rangkaian besar beroperasi dan hampir tiada tempat menjual hasil tempatan, tetapi Malaysia dihubungkan dengan ekonomi komuniti tempatan. Apabila naik ke tingkat 2, pemandangan yang lebih mengejutkan terbentang, terdapat taman permainan kanak-kanak. Ia adalah ruang untuk kanak-kanak berumur 5 hingga 10 tahun, dilengkapi dengan gelongsor dan buaian. Ibu bapa boleh berehat dan makan dengan tenang sementara anak-anak bermain. Tiada kemudahan seperti ini di hentian rehat Jerman. Jika kanak-kanak bising, pelanggan lain akan menjeling dan ibu bapa terpaksa menghabiskan makanan mereka dengan cepat dan beredar. Terdapat juga bilik mandi, shower room. Ini adalah kemudahan untuk pemandu trak jarak jauh, tetapi penumpang biasa juga boleh menggunakannya dengan membayar yuran kecil beberapa ringgit. Di hentian rehat Jerman, bilik mandi sama ada tiada langsung atau mahal. Saya duduk di ruang rehat dan memerhatikan pelajar. Mereka menikmati mengikut cara masing-masing. Beberapa duduk di kerusi urut, beberapa membeli makanan ringan di kedai serbaneka dan beberapa berbual sambil melihat pemandangan di tepi tingkap. Yang paling penting, ekspresi wajah mereka. Mereka kelihatan tenang dan gembira. Hana duduk di sebelah saya. Cikgu, boleh saya tanya satu soalan? Saya mengangguk. Mengapa hentian rehat Jerman tidak dibina seperti Malaysia? Bukankah Jerman negara yang lebih kaya? Saya berfikir sejenak. Soalannya adalah perkara yang saya renungkan sepanjang 3 hari ini. Hana, saya rasa ini bukan masalah wang, tetapi masalah falsafah. Jerman menekankan kecekapan dan menganggap hentian rehat sebagai tempat yang hanya memenuhi fungsi minimum. Maksudnya, rehat sebentar dan berlepas segera. Tetapi Malaysia, nampaknya, menganggap sebagai sebahagian daripada perjalanan. Mereka membina tempat itu supaya orang ramai boleh berehat dengan selesa, menikmati makanan yang enak dan bergembira. Hana mengangguk. Kalau begitu, Malaysia betul. Perjalanan bukan sahaja tentang destinasi, tetapi prosesnya juga penting, kan? Saya tersenyum. Seorang pelajar berusia 17 tahun telah memahami apa yang gagal saya fahami selama 28 tahun. Perjalanan adalah proses dan infrastruktur adalah alat untuk menyokong proses itu. Malaysia memahaminya, tetapi Jerman belum. Tiba masa untuk bas berlepas dan saya mengumpulkan pelajar. Kali ini, mereka berkumpul tepat 30 minit, bukan 45 minit. Pelajar sudah terbiasa menggunakan Semasa menaiki bas, seorang pelajar berkata, Cikgu, bila saya balik Jerman, pandangan saya terhadap hentian rehat akan berubah. Saya juga. Sepanjang baki perjalanan ke Pulau Pinang, saya merenung keluar tingkap. Lebuh Raya Malaysia tidak secepat autobahan Jerman, had laju lebih rendah dan ada tol, tetapi ia selamat.
Lorong jelas, pencahayaan terang, dan R tersedia secara berkala, dan yang paling penting, ia menghilangkan kebimbangan pengguna. Ia mengutamakan keselamatan berbanding kecekapan. 2 hari di Pulau Pinang berlalu dengan pantas. Pelajar mengalami budaya Malaysia secara mendalam dengan melawat tempat seperti Georgetown dan Gurney Drive. Walau bagaimanapun, perkara yang paling sering mereka bincangkan masih RR. Bila kita akan singgah di RR seterusnya, saya perlukan lebih banyak gambar makanan RR untuk dihantar kepada kawan-kawan di Jerman. Pagi hari terakhir, kami menaiki bas dari Pulau Pinang kembali ke KLIA. Perjalanan jauh, tetapi kami dijadualkan singgah di 2 RR dalam perjalanan. RR pertama mempunyai bangunan yang direka bentuk dengan seni bina Melayu tradisional. Pelajar kini telah menjadi pakar RRRM. Sebaik sahaja turun dari bas, mereka segera memeriksa lokasi tandas dan merancang makanan apa yang hendak dimakan. Itu istimewa. Reka bentuknya membangkitkan suasana kampung tradisional Malaysia, dan di kedai cenderamata, mereka menjual makanan tempatan. Saya membeli dan mencuba satu jenis kuih tempatan. Harganya kira-kira RM2 dan rasanya sungguh menakjubkan. Semasa makan tengah hari di Medan Selera, saya bertanya kepada pelajar semua apa yang paling mengesankan dalam perjalanan ke Malaysia kali ini. Seperti yang dijangka, kebanyakan pelajar menyebut kerana kami tak ada benda macam ni di Jerman, kerana makanan murah dan sedap, kerana tandas bersih dan percuma, kerana wifi cepat dan percuma. Tetapi Max memberikan jawapan yang berbeza. Saya paling terkesan dengan sikap orang Malaysia terhadap infrastruktur. Di Jerman, kita anggap infrastruktur sebagai sesuatu yang wajar, bukan? Kerana kita bayar cukai, kerajaan perlu menyediakannya. Tetapi Malaysia berbeza. Mereka seolah-olah menganggap infrastruktur sebagai alat untuk membuat orang gembira. Bukan hanya tempat berehat, tetapi tempat untuk menjadikan perjalanan lebih menyeronokkan. Saya bersetuju sepenuhnya dengan kata-kata Max. Di Jerman, infrastruktur adalah fungsi bergerak dari titik A ke titik B dengan cekap, tetapi di Malaysia, infrastruktur adalah pengalaman. Menjadikan proses perjalanan itu sendiri bernilai. Perbezaan ini terserlah jelas di RRR. R terakhir adalah berskala lebih besar. Pelajar kini telah terbiasa sepenuhnya dan menghabiskan masa melakukan apa yang mereka mahukan. Beberapa membeli hadiah untuk dibawa pulang di kedai serbaneka, beberapa mengalami kerusi urut buat kali terakhir, dan beberapa makan laksa sekali lagi di Medan Selera. Selepas 30 minit, tiba masa untuk bas berlepas. Saya berjalan di sekitar RR untuk mengumpulkan pelajar, tetapi mereka tidak mudah bergerak. Cikgu, tunggu 5 minit lagi, saya belum ambil gambar lagi, saya akan pergi sebaik sahaja lagu ini habis. Saya ketawa dan berkata, semua, kita ada masa penerbangan. Kalau terlewat, kita tak boleh naik. Baru ketika itu pelajar bergerak perlahan ke arah bas, tetapi langkah mereka berat. Hana menoleh ke belakang melihat bangunan RR dan berkata, Cikgu, saya nak datang sini lagi. Lukas turut mengangguk. Saya rasa saya akan benci hentian rehat Jerman. Saya menepuk bahu mereka. Bila kita balik Jerman, kita mesti buat perubahan. Walaupun tak boleh jadi macam Malaysia, kita boleh perbaiki sedikit demi sedikit. Tepat sebelum menaiki bas, seorang pelajar mengambil gambar di pintu masuk RR. Cikgu, mari kita ambil gambar kumpulan di hadapan RR ini. Saya menerima cadangan itu. 23 pelajar, saya, dan pemandu pelancong tempatan, sejumlah 25 orang, bergambar di pintu masuk RR. Wajah pelajar dalam gambar itu tersenyum, tetapi mata mereka penuh kekesalan. Apabila bas berlepas, pelajar memandang RR di luar tingkap, bangunan itu semakin mengecil, sehingga akhirnya hilang dari pandangan. Dan seorang pelajar berkata dengan perlahan, Selamat tinggal RR Malaysia, saya pasti akan datang lagi. Saya mendengar kata-kata itu dan hati saya tersentuh. Sepanjang 28 tahun kerjaya mengajar, ini adalah kali pertama saya melihat pelajar mengucapkan selamat tinggal kepada hentian rehat. Sepanjang baki perjalanan ke KLIA, bas senyap, pelajar melihat keluar tingkap atau menyusun gambar yang mereka ambil sepanjang minggu ini di telefon bimbit mereka. Saya juga mengeluarkan telefon bimbit saya dan melihat gambar KLCC, Pulau Pinang, semuanya indah, tetapi gambar yang paling banyak adalah yang diambil di RR.
Wajah pelajar yang ketawa, nasi lemak, papan tanda kekosongan tandas, kerusi urut, telah menjadi pusat perjalanan ini. Kami tiba di KLIA pada jam 2 petang. Kami mempunyai masa lapang sebelum penerbangan berlepas. Selepas check-in dan melalui imigresen, kami memasuki zon bebas cukai. Kami kini boleh melihat kemudahan lapangan terbang yang tidak sempat kami lihat dengan teliti seminggu yang lalu. Pelajar mula-mula menuju ke kedai bebas cukai. Mereka membeli kosmetik, makanan ringan dan cenderamata untuk keluarga dan kawan-kawan. Saya mengikuti pelajar dan memastikan keselamatan mereka. Pada masa itu, saya terdengar seorang pekerja kedai bebas cukai bercakap dalam bahasa Jerman, "Selamat datang, boleh saya bantu?" Bahasa Jermannya fasih. "Mengapa bahasa Jerman anda begitu fasih?" tanya saya. Dia tersenyum dan menjawab, "Saya belajar di Jerman selama 2 tahun. KLIA mengambil ramai kaki tangan berbilang bahasa. Bahasa Inggeris adalah asas dan bahasa Cina, Korea, Jerman, Perancis dan Sepanyol juga pelbagai." Saya terpegun. Di lapangan terbang Frankfurt, sukar untuk bertemu kaki tangan yang bercakap bahasa selain bahasa Inggeris. Selepas keluar dari kedai bebas cukai, kami pergi ke sudut pengalaman budaya Malaysia. Pelajar mencuba baju Melayu dan membuat origami. Semua program adalah percuma. Saya tidak pernah melihat kemudahan pengalaman budaya seperti ini di lapangan terbang Jerman. Lapangan terbang adalah ruang untuk pergerakan, bukan ruang untuk mengalami budaya. Selepas keluar dari sudut pengalaman, kami naik ke dek tinjau. Pelajar terpegun melihat pesawat berlepas dan mendarat dari dek tinjau, dan di satu sudut dek tinjau, terdapat galeri kecil. Karya seni artis Malaysia dipamerkan dan tontonan juga percuma. Saya berfikir sambil melihat karya seni, KLIA bukan sekadar lapangan terbang, tetapi showcase yang memperkenalkan Malaysia. Saya juga mendengar ada hotel kapsul dan bilik mandi, jadi saya pergi bersama beberapa pelajar yang ingin melihatnya. Bahagian dalamnya bersih, dan ia adalah ruang di mana anda boleh mandi dan menyegarkan diri. Ruang untuk menghilangkan keletihan sebelum dan selepas penerbangan jarak jauh diperlukan, tetapi kurang di lapangan terbang Jerman. Tiba masa untuk menuju ke pintu berlepas. Terdapat beberapa restoran dan kafe berhampiran pintu berlepas, dan harganya hampir sama dengan di luar zon bebas cukai. Saya memesan secawan kopi. RM8, kira-kira €1.7. Di lapangan terbang Frankfurt, kopi yang sama berharga €7. Lapangan terbang Malaysia mengekalkan harga yang berpatutan. Apabila masa menaiki pesawat semakin hampir, pelajar mengambil gambar terakhir, di hadapan pintu berlepas, di hadapan kedai bebas cukai, di hadapan hiasan tradisional Malaysia. Hana datang kepada saya dan berkata, "Cikgu, saya benar-benar suka Malaysia, terutama sikap mereka mengambil berat tentang orang lain, lapangan terbang dan semuanya berpusatkan manusia. Jerman lebih berpusatkan sistem, kan?" Saya mengangguk. Kata-kata Hana tepat. Jerman membina sistem dan manusia mesti menyesuaikan diri dengan sistem itu. Tetapi Malaysia memikirkan tentang manusia dahulu dan sistem menyesuaikan diri dengan manusia, dan ini terserlah dalam semua infrastruktur. Lapangan terbang, pengangkutan awam, tempat pelancongan, di semua tempat, keprihatinan terhadap orang lain dapat dirasakan. Tepat sebelum menaiki pesawat, pelajar menoleh ke belakang melihat lapangan terbang sekali lagi dan berkata perlahan, "Selamat tinggal KLIA. Selamat tinggal Malaysia." Saya juga berkata dalam hati, "Selamat tinggal Malaysia. Anda mengajar saya apa yang gagal saya pelajari selama 28 tahun, infrastruktur wujud untuk manusia." Pesawat berlepas dan daratan Malaysia semakin jauh. Dari tingkap KLIA kelihatan, lebuh raya kelihatan dan arah yang kami singgah kelihatan. Pelajar masih melihat keluar tingkap. Di mata mereka, terdapat penyesalan bersama dengan keazaman. Keazaman untuk mengubah sesuatu apabila mereka kembali ke Jerman. Saya juga berasa sedemikian. Saya kembali ke Jerman 12 jam selepas meninggalkan Malaysia. Sebaik sahaja tiba di lapangan terbang Frankfurt, saya merasakan perbezaannya. Imigresen mengambil masa dan mengambil bagasi juga mengambil masa. Tandas mengenakan bayaran €1 dan tiada sistem penunjuk kekosongan. Kopi yang dijual di kafe berharga €7. Apa yang saya anggap biasa seminggu yang lalu kini terasa tidak selesa.
Pelajar juga merasakan perkara yang sama. Semasa keluar dari lapangan terbang, mereka terus membandingkan. KLIA hanya 15 minit, tandas di Malaysia percuma, kenapa kopi mahal sangat? Saya menenangkan pelajar. Semua, sekarang adalah masa untuk mencari makna sebenar perjalanan. Kita mesti menyampaikan apa yang kita lihat dan membuat perubahan kepada orang lain. Selepas kembali ke sekolah, seminggu kemudian, saya menyerahkan laporan kepada lembaga sekolah. Tajuknya ialah Apa yang saya pelajari di Malaysia, Infrastruktur Wujud untuk Manusia. Laporan itu setebal 52 halaman, membandingkan dan menganalisis KLIA, ARA, pengangkutan awam dan kemudahan pelancongan dengan Jerman. Reaksi dan perubahan pelajar juga direkodkan secara terperinci. Lembaga sekolah mengkaji laporan saya dengan serius. Pengerusi berkata dalam mesyuarat, Cikgu Sophie, laporan ini bukan sekadar rekod perjalanan. Ia juga teguran terhadap sistem pendidikan kita. Sama seperti Malaysia meletakkan manusia sebagai pusat dalam infrastruktur, kita juga harus meletakkan pelajar sebagai pusat dalam pendidikan, bukan? Saya bersetuju. Infrastruktur dan pendidikan pada dasarnya adalah sama untuk siapa ia wujud. Pelajar juga mula berubah. Max menyiarkan siri artikel mengenai perjalanan ke Malaysia di surat khabar sekolah dan artikel mengenai mendapat sambutan hebat. Hana memulakan projek untuk menambah baik hentian rehat Jerman dan menghantar surat permintaan kepada pihak berkuasa melalui majlis pelajar. Lucas membuat video membandingkan KLIA dan lapangan terbang Frankfurt dan memuat naiknya di laman video, mendapat banyak tontonan. Pada musim sejuk tahun itu, saya mendapat peluang untuk membuat pembentangan di Persatuan Pendidikan Jerman. Temannya ialah kesan lawatan sambil belajar antarabangsa ke atas pelajar. Saya membentangkan kes Malaysia sebagai tumpuan utama, menerangkan bagaimana pengalaman mengubah persepsi pelajar. Selepas pembentangan, ramai guru bertanya, adakah Malaysia benar-benar sebaik itu? Adakah pelajar benar-benar enggan meninggalkan Saya menjawab semua soalan dengan jujur, ya, itu fakta, dan saya juga terkejut. Musim bunga tahun berikutnya, sekolah merancang lawatan sambil belajar ke Malaysia sekali lagi. Kali ini, terlalu ramai pemohon sehingga terpaksa dibuat undian. Pelajar tahun lalu telah menyebarkan cerita, dan cerita mengenai telah menjadi legenda. Saya sekali lagi dipilih sebagai guru pengiring dan menuju ke Malaysia bersama 23 pelajar baharu. Dalam kunjungan kali kedua ke Malaysia, perkara yang sama berulang. Pelajar terkejut di KLIA, terpegun di dan enggan beredar. Tetapi kali ini, saya sudah bersedia. Saya berkata kepada pelajar, semua, jangan lupa apa yang anda lihat sekarang. Dan apabila anda kembali ke Jerman, buat perubahan, anda boleh mulakan dengan perkara kecil. Anda boleh mencadangkan sistem penunjuk kekosongan tandas di sekolah kita atau mencadangkan untuk menurunkan harga makanan di kantin sekolah. Yang penting ialah untuk melaksanakan. 2 tahun telah berlalu sejak itu. Sekolah kami telah memperkenalkan sistem penunjuk kekosongan di tandas. Kantin sekolah telah menurunkan harga sebanyak 15% dan mempelbagaikan menu. Bilik rehat pelajar kini mempunyai Wi-Fi percuma dan ruang pengecasan. Ia adalah perubahan kecil, tetapi ia adalah permulaan, dan permulaan semua perubahan ini adalah Malaysia. Kadang-kadang saya bertanya kepada pelajar, apa yang paling anda ingat tentang perjalanan ke Malaysia? Kebanyakan pelajar masih menjawab, dan mereka menambah, kami belajar pada masa itu, kemudahan wujud untuk manusia. Saya juga belajar pada masa itu. Sepanjang 28 tahun kerjaya mengajar, saya fikir saya mengajar pelajar, tetapi sebenarnya saya diajar oleh pelajar, cara melihat dunia dengan mata mereka yang suci. Mengapa 23 pelajar dari Gimnasium Elit Jerman enggan meninggalkan Lebuh Raya Malaysia? Ia bukan sekadar kerana kemudahan yang bagus. Jerman mengenakan 70 sen untuk tandas. Malaysia percuma. Sandwich €8 berbanding sate RM9. Bangunan satu tingkat yang malap berbanding ruang budaya kompleks yang cerah. Perbandingan angka jelas, tetapi perbezaan sebenar adalah falsafah. Jerman mengejar kecekapan, Malaysia memikirkan manusia. Penilaian global KLIA dan keadaan lapangan terbang Frankfurt, angka-angka ini adalah bukti untuk siapa infrastruktur wujud. Cikgu Sophie, seorang guru berpengalaman 28 tahun, belajar di Malaysia.
Infrastruktur wujud untuk manusia dan perjalanan bukan hanya tentang destinasi, tetapi prosesnya juga penting. Dan mata pelajar yang suci kadang-kadang lebih dekat dengan kebenaran daripada pengalaman pakar. Perubahan bermula kecil. Kesedaran kecil yang dipelajari di R Malaysia kini mengubah sekolah di Jerman sedikit demi sedikit.